Anak muda nak kahwin, tapi bila tengok bajet, terus rasa macam mana kumpul duit ni? Sebenarnya, ramai anak muda sekarang dah mula simpan emas sebagai persediaan perkahwinan. Contoh, kalau setiap bulan simpan 1 gram emas, dalam 3 ke 5 tahun boleh kumpul nilai yang besar. Emas ni bukan sahaja simpanan, tapi aset yang kekal nilai. Daripada duit bocor kat benda yang tak penting, tukar jadi emas. Bila masa kahwin tiba, tak perlu terkejar-kejar nak kumpul modal. Yang best, bila harga emas naik, simpanan pun makin bernilai. Jadi, mula awal walaupun sikit-sikit. Kalau serius nak bina masa depan, simpan emas boleh jadi strategi bijak untuk hari bagi anda. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau isi beg biru saya bantu speknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.